Guys, morning hari ni 25/6 kita proses itik dulu 252 ekor. Alright. Proses satu 1.5, satu lagi 2 kilo lah. Tapi purata memang kita bagi saiz lebih lah. Kalau order 1.5 kadang kita bagi 1.6, 1.7, 1.8 lah. Okey, untuk satu ekor ni kita jual RM25. Alright. So minima pembelian 10 ekor Kita dah siap proses 250 ekor. Kita ada satu projek dengan partner bisnes baru. Jual satu produk, nanti korang tunggu. Kalau jadi kita update. Besok kita ada jual itik salai dekat Semban 2. Kita meniaga belakang kereta saja. Alright. So lokasi kita orang dekat area Family Store Semban 2. Nanti besok saya akan live. Alright, stay tune. Kita dekat Sungai Besi pukul 4 petang. Nak beli van NV200 lah mungkin. NV200. Okay. Kau nak yang mana? Motor lepas tau. Motor lepas kan? Motor lepas. Boleh. Motor lepas. Kalau tutup kemas sekarang. Ini duit pisang saya RM30 je simpan kat dia. Yelah betul. Saya kata RM900 duit pisang RM30 dia buang kat dia. Tak boleh. Saya minta dia. Oh, pintu kiri kanan Pintu kiri kanan Kita nak buat itik pun tak terbil kan. Pakai getah je. Getah ada conveyor macam tu. Getah lah. 7 lah ingat. Lebar rasa dalam 7 ke 8? 7 8 Lebar? Lebar 5 lah. Standard lah aku ingat. 5 kaki 5 kaki ada lah. Cantik ni. Hong. 400 boleh bawa belakang. Apa tu? 400 kilo boleh bawa. Boleh. Ada bawah Ada itu. Ada lift. Boleh lah ni. Oh ada. Ada lift spring. Lift spring ada. Dia beli van cuma motor. Dia bang, dia tanya saya ada ambil motor tak? Ambil tak ada kerana tanah. Dah masuk aje lah, saya tak boleh buang aja. Ni kira tu beli van dah motor sekali lah. Motor tapi beli dah tak payah. Kerja aja jangan bilang. Terus. Yalah. Tak bungkus lah ikat tepi. 38,800. Bungkus ikat tepi. Satu biji lagi. NCX 6837. Beli sekarang ni. Ya. Sebab ni dia tahan lasak. Lepas tu dia petrol lah. Ya. Diesel tak boleh tahan sekarang. Mahal. Itu bank latest sampai bulan berapa itu hari Tak ingat lah. Tak apalah, forward je lah. Belilah itu kereta. So sekarang kita balik Semban. Tengah masak ni. Tengok highlight baru cat tu. Motor yang mana jatuh? Tadi je yang baru beli. Guys, bagi itik 3 ekor nak muat dalam ni. Ayo. Ada motor. Motor tak ada. Tengok. Kita kutuk dia terus cat tu. Nampak? Terus cat tu. Stiker pun baru. Stiker pun baru tu. Nampak? Stiker pun baru tu. Terus cat tu. Itik salai masak. Apa nama Hong? Tak tahu dia pakai lada putih, lada hitam, minyak masak, garam, minyak bijan. Itik salai Nampak? Itik salai. Dia rasa asap lah. Ada bau smoke.
Masin. Lada putih. Pepper. Boleh lah. Steam lama sikit dia lembut. Ya, lagi lama sikit ya. Lama sikit. Betul. Pagi buta enjin ku hidup, api panas teman hidup.